Ramai pasangan, suami dan isteri dekat luar sana selalu silap faham bab ni. Ingatkan dah letak dua nama dalam SNP rumah, kalau suami pergi dulu, rumah tu automatik jadi milik isteri 100%. Jawapannya kurang tepat. Tengok video ni sampai habis supaya you all faham. Dua nama dalam Sales and Purchase Agreement rumah ataupun SNP bermaksud suami mempunyai hak 50% ke atas rumah tu dan isteri mempunyai hak 50% lagi ke atas rumah tu. Bila suami meninggal dunia, 50% bahagian arwah suami tadi tak terus pergi ke isteri. Sebaliknya, bahagian arwah suami tu akan tertakluk pada hukum faraid. Maksudnya dekat sini, mak, ayah mertua, malah adik-beradik suami pun kemungkinan ada hak ke atas rumah tu. Lagi-lagi kalau arwah cuma ada anak perempuan dan ayah dah tak ada. Adik-beradik suami memang sah ada bahagian. Habis tu, macam mana nak selamatkan rumah tu 100% untuk pasangan? Jalan paling selamat, buat dokumen hibah secara bersyarat. Suami hibahkan bahagian 50% dia tadi pada isteri, isteri pula hibahkan bahagian 50% dia pada suami. Barulah tenang, waris pun tak bergaduh. Nak saya bantu uruskan perancangan untuk keluarga anda? Kontak saya sekarang.